Detik penentuan semakin hampir. Harimau Selatan kini berdepan cabaran getir apabila undian rasmi meletakkan mereka menentang kuasa Jepun dalam pertembungan hidup mati yang bakal menentukan siapa lebih layak melangkah ke suku akhir Asia. Kelab Gergasi Malaysia, Johor Darul Tazim, JDT-FC, dijadualkan bertemu wakil Jepun, Sunfresh Hiroshima dalam aksi pusingan 16 terbaik Liga Juara-Juara Asia Elit ACLE musim 2025-2026. Pertemuan itu disahkan selepas keputusan perlawanan terakhir peringkat Liga Zon Timur menetapkan kedudukan akhir 8 pasukan terbaik. JDT, yang menamatkan saingan di tangga ke-6, akan berdepan pasukan di kedudukan ketiga, sekaligus menjanjikan pertembungan sengit antara dua kelab yang sudah saling mengenali kekuatan masing-masing. Mengikut format timbal balik pusingan 16, aksi pertama akan berlangsung pada 3 atau 4 Mac di Stadium Sultan Ibrahim, sebelum skuad Harimau Selatan terbang ke Jepun seminggu kemudian untuk aksi kedua yang bakal menjadi penentu tiket ke suku akhir. Menariknya, kedua-dua pasukan baru sahaja bertemu dalam aksi peringkat Liga pada 10 Februari lalu di Edion Peace Wing Hiroshima yang menyaksikan JDT tewas tipis 2-1 kepada tuan rumah. Kekalahan itu pastinya menjadi pembakar semangat buat skuad kendalian JDT untuk membalas dendam dan membuktikan mereka mampu mencipta kejutan di pentas Asia. Kini, tumpuan peminat bola sepak Asia terarah kepada pertembungan epik ini. Mampukah Harimau Selatan mengaum lebih garang dan menyingkirkan wakil Jepun, atau Sunfresh Hiroshima sekali lagi menjadi penghalang impian JDT?